Saya bertuah untuk hari ini sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80 dan juga untuk julung kalinya saya bersama dengan seorang tetamu yang sangat hebat. Secara jujurnya saya hanya menonton daripada kecil sehingga ke sekarang ini hanya di kaca TV, dan waktu ini juga saya di depan sekarang ini bersama dengan Ramlah Ram ataupun kita panggil sebagai Kak Ramlah lah. Boleh ya. Dan juga bersama dengan kontak artis malam ini yang akan bercerita mungkin sedikit pengalaman bersama dengan RTM dan juga ada sesuatu yang dibawakan oleh Kak Ramlah kita pada malam ini khas buat pendengar-pendengar setia Nasional FM dan juga yang menonton melalui Facebook Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin ramai yang merindui Kak Ramlah juga untuk muncul di radio dan sebagainya. Dan sebelum itu juga sedikitlah mengenai Kak Ramlah kan. Mungkin merupakan juara Bintang RTM 1985. Walaupun betul final untuk 85 itu diadakan pada tahun 86. Okey, baik. Tapi untuk tahun 85 lah. Waktu tu memang menjadi satu sebagai ikonik lah kan. Mungkin Kak Ramlah Bintang RTM tu. Masa tu Bintang RTM sangat megah kan. Ya. Waktu tu buat di mana? Buat di Studio Piramli. Akasapuri. Satu yang lagi apa yang ada Akasapuri. Akasapuri kan. Ya. Untuk lagu Kau Kunci Cintaku Buatmu ke? Itu yang kedua. Itu belum lagi. Itu album yang kedua. Sebab masa itu Bintang pertandingan daripada pertandingan Bintang RTM tu lah lagi saya maksudnya memenangi sebagai juara. Selepas tu bermulalah kerjaya saya sebagai penyanyi. Sebelum saya menjadi recording artist lagi. Sebelum sebab saya menang di Bintang RTM. Lepas tu saya bersama Datuk Mat Nawab. Bila Datuk Mat Nawab memperoleh saya untuk memasuki recording company dia yang masa tu bernama PMC. Dan dari situlah bermula saya sebagai recording artist dengan album pertama saya Sabarlah Sayang. Sebelum Kunci. Kau Kunci adalah album kedua. Ya. Dan juga mungkin ramai yang mengenali Kak Ramlah sebagai ikon muzik tanah air lah. Kita sebut Ramlah Ram dia semua tahu, semua tahu lagu-lagu Kak Ramlah kan. Jadi sedikitlah kongsikan pelibatan seperti yang dah dikongsikan dalam industri seni. Selepas menang Bintang RTM, album pertama, album kedua pun meletup Kau Kunci Cintaku. Alhamdulillah, album tu yang berjaya melonjakkan nama saya dan banyak sejarah yang saya cerita dengan album tu. Album tu adalah album yang terjual paling banyak. Maksudnya saya berjaya menjual banyak 400,000 lebih. Maksudnya ada artis solo pertama yang berjaya terjual. Pada waktu tu kan memang kalau itu menjadi sejarah lah. Sejarah di album tu. Itu antara yang saya capai dengan album Kau Kunci Cintaku Buatmu. Pada pemilihan awal lah Kak Ramlah, untuk lagu Kau Kunci Cintaku Buatmu tu pertama kali muncul di juara lagu ke sebelum tu ada? Ya, belum. Itu pertama kali. Bagaimana terfikir dengan pakaiannya yang ikonik itu sebab pada masa tu saya dengan BMG dan segalanya diurus oleh BMG dengan tim dia sebab tentang pakaian. Sebab kita ada image consultant masa tu iaitu Norman Norel. Maksudnya dia yang betul memang plan untuk kita punya pakaian semua tu. Jadi dia lah bertanggungjawab untuk baju tu. Terus waktu tu memang menjadi ikutan sehinggalah sekarang ya. Itu disebutlah maksudnya. Menjadi sejarah lah. Okey, Kak Ramlah kita tahulah pelibatan Kak Ramlah juga dalam bidang seni juga bermula di RTM dan juga sempenalah dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80. Mungkin ramai yang dah bertanya kepada Kak Ramlah kan kenangan dan juga apa yang sebenarnya telah RTM berikan kepada Kak Ramlah sehingga sekarang ini, dan juga Kak Ramlah berkongsikan pengalaman manis lah. Tentunya bila bercerita pasal RTM dengan saya, memang orang tak selalu nama RTM tu dengan saya sebab saya dilahirkan oleh RTM, dilahirkan daripada pertandingan Bintang RTM. Betul. Jadi rasa hutang budi saya pada RTM tu, rasa terima kasih saya pada RTM tu, saya rasa memang tak dapat saya balas dengan kata-kata saya rasa kan. Dan sebab kalau tak ada Bintang RTM tu, saya rasa saya tak ada dekat sini sekarang ni. Dan selepas saya menang bekerjasama dengan RTM, dengan program-program hiburan RTM, dengan radio DJ RTM. Jadi itu memang semua memang kata orang pun memang menjadi dalam tim kehidupan saya lah. Dalam saya punya kerjaya tu memang saya seiring berjalan dengan semua tu. Jadi DJ menjadi sahabat saya. Ya, betul. Jadi kita bersama-sama bekerjasama. Jadi dah tentulah macam terima kasih saya pada RTM tu memang merangkumi semualah. Dah masuk lagi daripada segi TV, radio, semualah. Memang
sepanjang kerjaya saya. Dikiranya Kak Ramla ni sinonim lah dengan RTM, terutamanya radio kan. Semua orang akan nampak benda tu. Dan juga Kak Ramla mengenali kebanyakan daripada pengarah, dan juga itu. dia bukan hanya mengenali penyampai di DJ saja, daripada bidang pengurusan pun Kak Ramla mengenali mereka. Itu memang sinonim lah. Dan saya pun antara yang kata terlibat juga atau bekerja dalam RTM juga, berbangga juga mempunyai seorang kakak ataupun seorang yang dalam hebat yang juga bersama-sama menaikkan juga lagi RTM untuk tahun ini. Jadi berapa dekat dalam industri kan, bagaimana nak bertanya juga kepada Kak Ramla lah, berkongsi sebagai orang seni melihat perubahan industri di Malaysia muzik ini. Ya betul. Banyak sangat. Kalau saya dilihat daripada mata kasar, macam saya di konti, saya cerita pasal di konti sekarang. Macam mana perubahan tu berlaku. Sekarang semua benda digital dengan benda yang tekan sana tekan sini je kan. Kalau dulu semua DJ akan pakai piring hitam. Sebab saya dapat itu macam perubahan yang memang sangat ketara. Saya nampak lah daripada segi-segi dan banyak sangatlah yang berbeza. Banyak dalam perubahan masa. Maksudnya kejayaan RTM tu makin bertambah tu kan, saya nampak mata saya lah banyak. Ya, saya rasa Kak Ramla juga antara yang menyaksikan perubahan RTM tu daripada contohnya radio pada kan. Tahun maksudnya kalau saya jejak ni daripada 85 tu sampai ke sekarang terlalu banyak. Daripada analog kan waktu mungkin sekarang ni pun dah daripada saya nampak DJ bawa lagu daripada ada lagu-lagu yang dekat konti. Pemandangan itu yang saya rasa anda sendiri pun Azwan sendiri pun takkan dapat nampak benda tu kan. Dulu kalau lihat mungkin kalau kita nak mainkan lagu Ramla Rap kena bawa dulu. Ya betul. Awal-awal Anda tahu lagu apa nak buat, dia ada satu di library untuk bawa rakam kanah tu. Kemudian di konti tu DJ akan ada juga dia orang punya simpanan sendiri di situ yang mana-mana lagu yang akan dimainkan hari tu. Akan dibawa ke situ. Itulah benda-benda yang saya rasa amat bahagialah. Saya rasa yang takkan saya dapat tengok kan. Sebab sekarang tak ada piring hitam kalau kita buat. Kalau kita recording pun selalu jika ada buat piring hitam tu akan ada untuk kita buat untuk DJ akan nak mainkan lagu kita yang akan kita berikan kepada DJ. Sekarang lain jauh beza sangat lah. Lebih memudah tekan sana tekan sini. Cabaran sebenarnya Kak Ramla kan dalam bidang industri seni ini biasalah sebagai seorang artis dah melalui beberapa dekad dalam industri seni ini. Saya tahu Kak Ramla dah mengalami pelbagai evolusi, juga pelbagai cabaran yang terbesar mungkin dalam kerjaya Kak Ramla. Jadi boleh kongsikan sikit bagaimana Kak Ramla terus kekal berada dalam industri walaupun sudah beberapa dekad tetapi masih lagi orang kenal dan juga masih lagi macam saya sebagai golongan muda Gen Z dan sebagainya masih lagi mengetahui dan juga tahu lagu-lagu Kak Ramla. Jadi bagaimana, ada mungkin sedikit betul mungkin yang tengah mendengar mungkin nak menjadi seorang penyanyi ataupun yang tengah mendengar saya penyanyi baru nak mengetahui bagaimana Kak Ramla, mungkin adakah daripada segi attitude, sikap dan sebagainya? Saya rasa merangkumi ke semua kot, daripada sikap kita sendiri. Macam kita, sebab kita bila kita bekerja, kita bukan seorang di situ. Sebab kita ada team, kita ada orang bersama kita, dan orang yang akan kita jumpa, yang nak bersama kita, yang akan bekerja sama maksudnya saya. Dan tentulah kita kena menjaga hubungan tu. Dan kita selalunya lepas tu pula macam kita dalam industri sendiri kena selalu mengetahui perkembangan muzik, kena mengikuti dan apa, dan kita kena pada berfikir sendiri apa yang baik dan tak baik untuk kita. Dan bagi diri kita juga, macam kita pun kena jadi diri kita sendiri. Bagi saya lah, bagi saya, kita tak tahulah orang lain lah. Kalau saya sebab sentiasa menjadi diri kita, menjadi diri kita sendiri, tak betul ikut dengan orang lain. Sebab kadang-kadang bila kita tengok orang lain ada, kita nak ikut jadi macam tu, kita nak ikut macam tu. Tapi di samping tu kena juga mengikuti perkembangan semasa, mengikuti. Macam kadang-kadang daripada segi, macam saya daripada dulu, zaman-zaman tak ada zaman digital, FB tak ada, TikTok tak ada ni kan. Jadi yang tim saya ni, yang saya sekarang saya bersyukur kerana ada tim bersama saya. Macam sekarang ada sini, kita ada tim kreatif kita. Saya ada satu tim yang boleh orang bersama-sama saya. Daripada segi apa saja lah, daripada make up, daripada baju, daripada show kreatif untuk saya punya video, saya ada tim tu. Dan alhamdulillah, sebab sekarang ni daripada saya ada dengan recording company bersama, sekarang saya punya tim sendiri dalam
RRG di Ramlah Ramlah. So semua itu ada daripada kita daripada kita keluarga kita sendiri ada Ramlah Ramlah. Dia diuruskan betul. Saya sangat rasa macam bertuah rasa besar kerana dalam saya dan adik saya sekarang sekarang saya ada bersama saya. Terima kasih pada semua yang ada bersama saya. Seperti yang Kak Ramlah katalah, menjadi diri sendiri itu sebenarnya tunjang utama sebenarnya. Itu antara lah saya rasa. Bagi pendapat saya, mungkin orang lain masing-masing mungkin ada dia orang punya cara tersendiri, tapi kalau ditanya pada saya rasa sebab sesuatu yang ada buat bagi diri orang masing-masing ada dia punya tarikan sendiri dan dia punya identiti sendiri tu yang dah diterima peminat. Maksud saya itu bukan satu perkara mudah yang nak kita dapat. Betul. Sebab kita sendiri tak tahu apa sebenarnya ada sebenarnya pada diri kita yang orang suka. Jadi kita kena cari dan kita kena tahu maksudnya daripada orang yang terdekat dengan kita. Jadi jangan tinggalkan apa yang ada pada diri kita tu, dan kekalkan apa yang ada. Di samping kita kena juga tahu apa yang baru maksud saya. Di samping macam saya cakap lah, sombong tu macam sikap diri kita sendiri pun kita kena jaga juga. Kita punya hubungan kita dengan orang lain lah. Saya rasa Kak Ramlah, siapa tak kenal kan, sebut nama Ramlah Ram kan, daripada awal daripada yang golongan berusia sehingga kanak-kanak. Saya rasa mungkin sikap juga kerjasama senang bersama dengan Kak Ramlah. Jadi Ramlah, kita nak berlanjut tadi cerita pasal lagu apa yang Kak Ramlah akan terangkan nanti. Jadi nak tahu jugalah sedikit lah mungkin kenangan bersama dengan Radio Televisi Malaysia RTM ni. Mungkin selain daripada menang bintang RTM 1985, kenangan sedikit lah, apa kenangan yang mungkin sampai sekarang Kak Ramlah masih lagi teringat bersama dengan RTM. Mungkin ada yang sedih atau mungkin ada yang gembira bila berada di RTM ni. Apa yang bila Kak Ramlah masuk tadi, apa yang Kak Ramlah terfikir atau terkenangkan? Terkenang lah macam saya cakap dulu tadi. Macam bila saya dulu, macam bila kita keluar album baru, memang kita akan mendadak macam ni lah. Buat kita akan buat interview dalam suasana yang kita tengok tu kan, macam suasana perubahan yang kita tengok dari masa ke semasa. Kata orang peningkatan apa yang kita nak. Sekarang dah tentulah macam Angkasa Puri kita tengok gah macam bangunan. Kalau saya rasa kalau saya masuk tu tak macam dulu. Kalau saya boleh sesat lah kalau saya tak tahu. Kalau saya first time kan punya cantik ni macam tadi Fai tak pernah sampai cakap cantik lah RTM sekarang, cantik dah sekarang. So memang kita dapat tengok lah perubahan daripada tahun. Saya tengok daripada tahun 85 saya jejak ke sini. Saya duduk di ITA. Jadi itu kenangan paling mana. Saya rasa kalau tanya pasal kenangan, kalau ingat memang tapi bila saya bercerita ni, saya ingat sebab kita masih dekat RTM dulu. Maksudnya ITA dah ada ITA ada. Tapi belum baru masa tu masih banyak lama lah. Mungkin sekarang dah ada renovate banyak. Dulu kita orang tinggal di situ. Kita tinggal di situ macam di asrama situ sebab kita yang finalis minta RTM, kita dah ada di situ dah. Kita dah berkeluarga di situ maksudnya. Dan hari-hari kita duduk kat situ dengan pengalaman kita, pahit manis dekat situ dengan peserta lain. Pengalaman saya sampai sebab saya dari rumah dulu dengan saya jarang jadi pengalaman saya sampai saya duduk di RTM di IPTA tu, itu kenangan manis lah manis saya. Pertama kali. Sampailah sekarang macam kata masuk dengan RTM yang banyak perubahan. Sekarang pun IPTA pun dah macam hotel lah. Memang dah makin baru kan. Jadi itulah perubahan sebenarnya. Jadi pelbagai perubahan juga tetap kekal relevan dalam industri kan. Jadi sebelum kita nak melangkau dan juga nak bercerita mengenai sesuatu yang baru yang Kak Ramlah akan bawakan kepada pendengar juga penonton di Facebook dan Nasional FM juga, kita nak berehat sebentar. Dan ini mungkin musim raya lagi, masih lagi Hari Raya. Ada yang menyanyikan lagu, nak dengar lagu Zapi yang Tinggal. Jadi kita berehat sebentar. Kita dengarkan lagu Zapi yang Tinggal. Lagu ni ditulis pada tahun 1998. Lagu ni dah diterima sebagai lagu raya walaupun tak disebut. Dia bukan lagu raya kan? Bukan, actually dia bukan lagu raya, tapi dia selalu dimainkan di fasa raya. Macam sama macam lagu Sudirman, Tulah Balik Kampung. Betul, tak ada satu sebutan hari raya kan? Tapi lagu saya pun jadi macam tu jugalah sebab dalam lirik lagu ni memang macam balik kampung, raya, jumpa mak bapak semua kan. So memang sangat sesuai lah untuk sebab bila dengar lagu ni dia akan macam mengimbau kenangan balik kampung. Automatically dia teringat kampung kan. Baik. Itu dia Zapi yang Tinggal ini. Jadi kita berehat sebentar dan juga semuanya terus dengarkan Nasional FM sentiasa. Minat
setia industri hiburan dan juga nyanyian tanah air kita, dan juga tahniah sebenarnya kepada Kak Ramlah kita atas pelancaran lagu baru iaitu Peruntun Kalbu. Jadi mungkin ramai yang belum pernah mendengar dan juga belum tahu, dan juga ada semalam di pilihan bersama ada pendengar kita membuat lagu, membuat pilihan lagu tersebut semalam. Terima kasih kepada yang apa milih lagu tu dalam pilihan bersama. Dalam pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Jadi mungkin ramai yang belum mengetahui sebenarnya bila nak tahu pasal cerita lagu Peruntun Kalbu ni sedikit berbeza, dan yang dengar tu mungkin akan terkejut sedikit lagu ni berbeza tapi sebenarnya tak adalah terkejut sangat sebab sebelum ni saya juga ada banyak juga lagu-lagu yang berbentuk kerohanian. Cuma ni lagu pertama kali lagu saya yang bercerita tentang Rasulullah. Kan jadi ini adalah yang pertama lah untuk lagu Rasulullah. Jadi boleh Kak Ramai ceritakan sikit bagaimana dengan lagu ini? Lagu ni sebenarnya bagaimana tercipta saya nak buat tu sebabnya saya memang kebetulan Ramadan kali ni macam saya punya hari lahir saya tu, birthday saya tu jatuh pada 19 Februari bersamaan dengan 1 Ramadan. Jadi sebelum tu lagi lah dia bila yang buat lagu dengan saya yang nama Insan Biasa sama saya. Kebetulan saya jatuhnya hari tu, why not saya nak buat something yang saya rasa macam untuk hadiah diri saya sendiri dan hadiah untuk peminat-peminat saya untuk bersama-sama. Dan saya memang sukakan kalau boleh sesuatu benda yang baik untuk saya buat untuk hari jadi saya ni. Sekurang-kurangnya bila saya keluarkan lagu macam ni, orang yang dengar tu akan sekurang-kurangnya dapat berselawat mengingati Rasulullah tu, satu benda yang bagi saya amat baik buat saya tu dah alhamdulillah bagi saya. Jadi ini ada lagu kedua yang dirancang oleh Ramlah Group, maksudnya daripada kita punya sendiri, maksudnya Ramlah Group yang sepenuhnya daripada pemikiran video klip, maksudnya dekat sini yang bagi kita punya kreatif kita yang menghasilkan video klip ni, maksudnya yang kita gunakan dalam, sebab kita masa itu kebetulan dekat nak puasa, so itu yang kita gunakan bila orang tanya ni kenapa kita guna AI dan separuh AI, kita ada shooting juga tapi sebab video klip ni guna AI kan, separuh AI, maknanya kita ada shoot juga tapi separuh AI. Satu lagi untuk kita mengikuti perkembangan, macam saya cakap tadi sebenarnya orang guna AI, why not saya nak cuba jugalah sikit kan. So sebab kebetulan nak masa sebab nak puasa juga, so terjadilah video klip tu. Terima kasih kepada tempat sekarang ni, alhamdulillah dah 200 ribu lebih di YouTube, tontonan di YouTube. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang menonton kan. Teruskanlah. InsyaAllah teruskan, sebab ini sebuah lagu yang musik jiwa, juga lagu yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Dan juga mungkin Kak Ramlah ingin juga sampaikan mesej utama kepada pendengar kita, sebenarnya bukan sekadar cinta tetapi apa lagi yang sebab selama ni mungkin orang dengar banyak lagu-lagu saya memang cinta pada sama, yalah itu memang dah ni lah tu rasa. Tapi bila kita sesuatu yang macam mengingatkan kita kan, sebab satu lagi baik untuk saya, sesuatu yang baik saya sampaikan untuk minat-minat saya, insya-Allah akan mendatangkan kebaikan untuk semua. Kan bersama-sama kita mengingatkan selagi kita mencintai, maksudnya mencintai pada Allah, kita pada Rasulullah. Setiap masa kan lagu ni bukan sesuai hanya sekadar di bulan puasa ke, tapi sebenarnya setiap hari kita boleh ingat. Macam orang cakap di samping orang lagu raya lama-lama keluar, kenapa saya keluar lagu? So bagi saya untuk meraihkan sesuatu yang saya rasa memang daripada hati saya. Saya nak sebab saya nak keluarkan lagu macam ni. Saya minat. Kak Ramlah ni sebagai seorang penulis dan juga bersama dengan Bob. Bersama Insan Bob dalam studio, saya dibantu oleh Bob sebagai saya punya vocal coordinator. Jadi tim-tim semua ni lah. Jadi daripada segi lagu-lagu Kak Ramlah sebelum ini kan, dengan lagu ini mungkin Kak Ramlah dah tahu, dah biasa sebenarnya menyanyikan pelbagai jenis genre lagu. Jadi daripada segi emosi yang semasa rakaman, bagaimana Kak Ramlah kelainannya lagu ini semasa rakaman? Tak ada masalah bagi saya sebab lagu ni adalah keinginan saya sendiri. Jadi untuk macam feel lagu tu tak ada masalah bagi saya sebab itulah bagi seorang penyanyi ni sangat perlu lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang dia suka. Maksudnya jadi tak ada masalah. Jadi kita menghasilkan lagu cinta yang cinta pada orang, maksudnya yalah lahirnya begitulah. Jadi bila kita menghasilkan lagu ni, liriknya juga yang kita buat.
maksudnya bersama insan biasa tu. Jadi saya tak ada masalah lah. Alhamdulillah tak ada masalah. Jadi saya nak, jadi bila kita menyampaikan lagu ni, kita bukan cuba merasakan lagu tu dulu, kita kena merasakan lagu ni dulu. Baru orang yang mendengar dapat merasakan. Jadi saya harap apa yang saya rasa dan apa yang saya nak sampaikan kepada akan sampai di hati peminat semua dan orang-orang yang mendengar, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi masa menulis anda juga menghasilkan lagu ini berapa lama dan juga bagaimana ilham tu, adakah tak benda ni sebab apa dah lama kita sikit dah sampai bila saya dengar lagu ni, saya dapat bila sampai masa untuk saya keluar lagu ni. Cuma macam untuk merekod lagu tu saya tak kisah untuk buat banyak kali. Maksud saya pergi masa-masa saya rasa saya masuk dalam 3 kali ke studio untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebab saya tak kisah tu semua masa saya ke, pendapat saya ke, yang saya jadi lagu tu dapat hasil yang terbaik. Dan juga ada juga ramai juga di TikTok sekarang yang bertanya nak dengar. Mungkin ada yang belum pernah mendengar. Jadi kita akan dengarkan sekejap lagi lagu Penuntut Kalbu. Dan sedikit juga soalan untuk Kak Ramlah. Semasa menghasilkan lagu ni, sebenarnya mungkin sebenarnya ada album ataupun mungkin ada koleksi 3 lagu yang mungkin sama seperti lagu Begini yang telah Kak keluarkan. Sebenarnya segala benda tu saya ada. dalam kerja saya, insya-Allah ada dalam simpanan saya lagu-lagu. Cuma memang dalam masa akan datang saya rasa saya macam lebih pada untuk membanyakkan lagu-lagu yang berbentuk, mungkin kalau tak pada bentuk keranian, pada bentuk-bentuk yang nasihat. Saya rasa InsyaAllah. Jadi tunggu mungkin dan juga sebelum tu juga kita hayati lagu ini dan kita dengarkan sekarang ini di National FM dan juga boleh dengarkan juga bagi yang berada di TikTok dan juga di Facebook, terus dengarkan National FM. Sekarang ni kita dengarkan lagu daripada Ramlah Ram sendiri, lagu Penuntut Kalbu, tulisan hasil daripada saya sendiri dan juga Ihsan Biasa. Ihsan Biasa. Dengarkan Penuntut Kalbu untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Dia disebut Rasulullah tu yang best tu. Rasulullah. Memang lagu ni untuk Rasulullah. Di saat gelap cerita pasal Rasulullah kata terdengarkan sememangnya terus dibuat, terus mengingatkan kita kebesaran ya Allah yang Maha Esa, juga kecintaan kita juga kepada Rasulullah. Semoga yang beri ketenangan pada yang mendengar. Nak sama-sama nyanyi sama-sama selawat. InsyaAllah. Jadi antara lain juga bagaimana Kak Ramlah mengenai lagu ini, apa yang Kak Ramlah ingin sampaikan juga kepada peminat-peminat Kak Ramlah yang mengikuti Kak Ramlah yang sebelum ni tahu lagu-lagu Kak Ramlah, lagu Kau Kunci Cintaku, Diam-Diam Jatuh Cinta, tapi sekarang ni Kak Ramlah bawakan sesuatu perkara yang kebaikan ataupun perkara yang boleh dikongsikan. Jadi bagaimana pendapat Kak Ramlah? Saya rasa peminat-peminat saya sama lah juga dengan saya. Kita semua mencintai kita dah merasa mencintai manusia, sama manusia, menjadi suami, apa maksudnya semua orang mengalami perasaan cinta tu kan. So saya rasa tu tak ada masalah juga bagi dia. Macam saya juga, bila saya pergi ke show saya pun saya still menyanyikan lagu-lagu saya, lagu-lagu cinta, Kau Kunci Cintaku. Tapi kita tak meninggalkan benda yang kita, kecintaan kita pada Allah, kita pada Rasulullah. Maksudnya itu takkan pernah luput daripada hati kita kan. Jadi semasa kita mendengar lagu ni, cinta kita pada Rasulullah betul tentu tak akan pernah berbeza kan. Maksudnya cinta kita pada Rasulullah tu tetap kena ada pada semua orang kan. Jadi pada saya tu, maksudnya tadi macam mana saya masuk Azad tadi macam mana? Maksudnya kalau yalah sebelum ni pendengar mungkin peminat saya rasa dia pun tak ada masalah. Sebab dia pun tahu lagu ni membezakan lagu mana ni untuk ni. Jadi bila tu sebab saya cakap, bila saya menyanyikan lagu macam ni, sebenarnya saya ingin membawa peminat-peminat saya juga mencintai, berselawat. Itu adalah motif saya untuk menyanyikan lagu macam ni. Jadi bersama-sama saya. Sebab tu saya rasakan apa yang saya rasa, semoga peminat-peminat semua orang yang mendengar semua akan merasakan apa yang saya rasa. So, kita menyanyi ni, saya merasakan ketenangan, saya merasakan, jadi tentunya kan bagi orang yang betul menghayatinya akan merasakan ketenangan tu. Itu maksudnya. Jadi yang mendengar boleh, kalau nak dengarkan lagu ni hari-hari di National FM, boleh buat dalam pilihan bersama. Kita selalu setiap hari, setiap malam. Supaya setiap malam kita buat kebaikan, kita berselawat, ya kan. Juga antara rakan kita, Teacher Mary daripada Brunei, dia kata best lirik lagu ni. Best lirik lagu ni. Ramai juga yang baru mendengar, dia kata lagu Kak Ramlah semuanya best-best. Alhamdulillah, terima kasih. Azila kata macam lagu Ahmad Nawab. Wow, itu satu penghargaan yang besar tu. Alhamdulillah.
Okey, ada juga kata nyanyi lagu Semoga Kau Masih Ingat. Oh, itu Serius aku lama. ingat saya selalu, semoga kau masih ingat je saya. Baik, terima kasih juga kepada Bahari Ghazali. Dia kata terus berikan sokongan kepada lagu ini. Ya, betul. Orang daripada Perak dia kata terus berikan sokongan kepada Kak Ramlah ya. Okey, baik-baik. Okey, kita kumpul duit hari tu beli kaset. Ya ke lama. Terima kasih lah. Daripada siapa ni? Lida. Okey. Ya. Terima kasih semuanya, dan kalau nak dengarkan lagu ni boleh terus dengarkan Nasional FM, juga mungkin di radio-radio stesen yang lain. Betul, juga. Kak Ramlah akan ada masa ke semasa akan melakukan promosi. Mungkin selepas ni ke mana Ramlah? Dia saya akan pergi ke mana-mana saja. Saya akan pergi untuk promosi apa ni. Di mana saya akan pergi, saya akan buat promosi apa kan. Jangan lupa semua dengarkan terus di YouTube, di mana-mana channel di Spotify semua. Betul. Penonton Kalbo ya, type saja di ya. YouTube. Jadi seperti yang saya pernah bertanya juga lah tadi semasa lagu ini, bagaimana Kak Ramlah rasa sebagai seorang penyanyi kan, perubahan tu dulu daripada bintang PM Kak Ramlah menyanyikan lagu-lagu daripada artis lain, sekarang juga Kak Ramlah dah ada lagu yang tersendiri, sehinggalah lagu yang untuk membawa kepada peminat-peminat Kak Ramlah ni kepada kebaikan. Jadi bagaimana proses Kak Ramlah? Rasa bangga ataupun rasa macam wow? Ya, dah tentulah saya rasa bangga kan, macam seorang penyanyi dah tentu dia ingin daripada tak ada lagu sendiri, bila ada lagu sendiri dan lagu tu yang menaikkan saya daripada lagu tu yang menaikkan perjalanan saya tu. Dah tentu semua penyanyi nak ada lagu yang hits yang akan bawakan dia orang ke menuju kejayaan. Jadi saya dah alhamdulillah dah ada semua benda tu yang Allah bagi, dan saya sangat bersyukur. Dan saya daripada dulu juga lagi saya rasa lagu-lagu bentuk kerohanian memang dah ada saya selitkan dalam album saya terdahulu lagi. Jadi saya memang akan sentiasa adakan lagu-lagu macam tu sampailah sekarang. Cuma mungkin orang perasan tak perasan saya tak tahulah, tapi ada perasan. peminat ni ikuti saya dah tentunya tahu dah, sebab dulu lagi saya dah ada lagu-lagu sebegini. Cuma lagu yang lirik menceritakan pasal Rasulullah ini yang pertama. Okey, baik. Dan juga harapan juga mungkin Kak Ramlah, harapan terhadap lagu ini bagaimana, impact juga kepada peminat-peminat Kak Ramlah juga bagaimana harapan ni terhadap lagu? Harapannya saya harap lagu ni berjaya membangun dan semua macam saya cakap tadi, semoga peminat semua dan juga orang dengar dapat merasakan apa yang saya rasakan, apa kebaikan yang saya akan tunjukkan dalam lagu ni, dalam lagu ni. Dan saya macam saya kata tadi, kalau saya tak dapat banyak pun, maksudnya kalau yang mendengar tu dapat merasakan ketenangan dan dapat menambahkan kecintaan dan kasih kepada Rasulullah dan dapat bersama berselawat bersama saya dalam lagu ni pun alhamdulillah. Sangat bersyukur. Ada yang kata juga tengah dengar sekarang lagu ni di Radio Selangor FM. Terima kasih juga kepada rakan kita Selangor FM jiran di sebelah. Teruskan minta lagu ni. Di samping kita dengar lagu, kita dapat juga kebaikan kan. Ada juga yang merindui Kak Ramlah bersama dengan Ahmad Nawab. Dia kata lagu-lagu cerita Ahmad Nawab kan. Mungkin saya tetap bagaimana kalau dengan hubungan dengan Ahmad Nawab sendiri? Sekarang dia dah tak ada. Memang satu benda yang saya rasa kehilangan yang amat besar. Dan tentulah dia dah umpama saya punya guru, semua bapak-bapak saya macam yang banyak memberi tunjuk ajar dalam saya punya kejayaan. Dan tentunya memang tak ada galang ganti lah. Betul sebab lagu-lagu dia pun takkan ada pada orang lain, dan setiap komposer saya rasa mempunyai sentuhan yang masing-masing tersendiri, yang tersendiri, keistimewaan tersendiri. Itu dengan Allahyarham kan, tentunya dia kan lagu. Dan saya sangat bertuah menjadi salah seorang yang dapat menyanyikan banyak lagu-lagu dan lagu yang menaikkan nama saya, dan banyak lagu-lagu di dalam album saya adalah ciptaan. Baik. Itu dia. Jadi memang sinonim lah juga Kak Ramlah kan, dengan antara juga dengan ATM, dengan Ahmad Nawab juga arwah antara yang sinonim dengan. Jadi ada juga yang request juga, boleh Nara nyanyi sedikit secara live, sedikit je lagu peruntut kalbu ni, sikit saja. Ini suara tak berapa. Saya boleh lah sikit lah kalau nak pakai teaser kan kata. Sebelum kita akhiri. Di saat gelapnya dunia, kau hadir membawa cahaya, mengajar insan erti cinta kepada Tuhan yang Esa. Okey, sorry lah kalau tak dapat voice sebaik mungkin. Saya dengar ni macam boleh record di studio Suara saya ni sekat-sekat, suara rendang. Tadi baik, terima kasih juga Kak Ramlah kan. Pada semua jangan lupa beri sokongan kepada Kak Ramlah juga, lagu ini sendiri. Teruskan dengar, teruskan minta lagu ni. Minta dia pilihan bersama. Dan juga insya-Allah kami juga
sebagai penyampai di sesi-sesi radio di ATM juga akan memberikan sokongan juga kepada Kak Ramlah sendiri, lagu-lagu Kak Ramlah yang mungkin selepas ni ada lagu-lagu baru dan InsyaAllah saya akan usul, akan sentiasa memberikan buah tangan kepada peminat-minat saya. InsyaAllah doakan kesihatan saya, doakan kebaikan saya semua. Saya akan doakan untuk anda semua juga yang baik-baik. Betul. Seperti biasalah Kak Ramlah, kalau kita nak akhiri ni harapan, ucapan juga kepada peminat dan juga khususnya kepada mereka yang mengikuti Kak Ramlah ini. Dan mungkin ada yang dah tak ada, ada juga peminat berbaru kan? Ya, sama-sama juga yang tak ada. Kita cakap ke Al-Fatihah pada semoga cucu ramai, semoga aman-aman di sana. Dan untuk semua peminat saya, ucapan sangat-sangat terima kasih saya kepada semua kerana menyokong saya pada dulu hingga sekarang, dan saya harap teruskan sokongan anda semua. Untuk lagu ini, untuk saya yang lagu ini juga saya beruntung kalbu dan seterusnya, dan jangan lupa teruskan mendengar lagu ini di YouTube. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mendengar. Sekarang ini dah mencapai 200 lebih dan saya sangat terima kasih, dan teruskan mendengar semua. Betul, teruskan mendengar hari-hari. Terus buat lagu ni dalam pilihan bersama, sebab semalam dah ada dah dalam buat pilihan bersama. Dan saya happy sangat. Alhamdulillah. Lagu ini sebenarnya ciptaan Kak Ramlah sendiri dan juga kisah biasa. Dan terima kasih juga kepada tim daripada RRG, daripada RRG teman Fai dan juga Hafiz. Terima kasih banyak. Sangat sopan dan baik orang ni. Memang dekat-dekat saya semua baik-baik. Baik-baik saja kan. Terima kasih juga Kak Ramlah. Saya doakan semoga terus berjaya dalam apa jua yang Kak Ramlah lakukan. Baik kan? Alhamdulillah. Saya sebenarnya berdebar juga. Yelah, biasalah. Awak jangan berdebar nanti akak berdebar. Biasalah bersama dengan legend kan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kak Ramlah kerana sudi bersama dengan Nasional FM. Semoga terus berjaya. Dan juga untuk tim Kak Ramlah sini terus berjaya menjaga dan juga menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk peminat-peminat. Sama juga Kak untuk Aizat, untuk National. Terima kasih National FM, terima kasih. Semoga terus sukses. Baik, terima kasih. Jangan lupa terus request lagu-lagu Kak Ramlah. Kita di pilihan bersama di National FM. Dan juga mungkin rakan-rakan kita di stesen-stesen radio lain juga di ATM 34 stesen. Boleh sama-sama membantu. Banyak tu Kak Ramlah. Boleh pergi 34 di satu negeri. Tak terjalan 34. Okey, dengarkan lagu daripada Protokol Kalbu. Terima kasih. Dan untuk akhir kita dengar lagu ni ikonik juga. Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Itu memang. Lagu daripada Kak Ramlah. Kita hari dan juga untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM. Kak Ramlah nak tahulah dia pasal lagu ni, tajuk lagu ni sebenarnya dah jadi satu media filem